ending dia yang buat bagi aku sangat potong flat sangat. Secretly has the name, the tech games, the aim from movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okey, hari ni aku tengok filem Kulit Wayang. Cerita yang diarahkan oleh Din Said dan dilakonkan oleh Fatah Amin, ada Pekin Ibrahim ada. Lepas tu ada pelakon daripada Indonesia. Dia ada siapa? Aku tak berapa sure juga nama dia. Kalau tak silap aku, Jenna Kamaratih. Sebagai Dewi, dia pelakon kanak-kanak. Lepas tu ada seorang lagi jadi mak dia, Rena aku tak ingat lah nama, Rena something macam tu kan. Lepas tu ada juga Amanda Ang. Amanda Ang ni kata aku, dia ada lagi filem Din Said Harum Malam yang dia lakon. Dia macam mungkin favourite actor daripada Din Said, dan dia pun pelakon pun agak bagus juga. Cerita ni mengisahkan apa? Mengisahkan wayang kulit dan misteri kematian anak watak yang dilakonkan oleh Fatah Amin, watak Pok Lee. Misteri kematian anak dia orang kampung katakan disebabkan oleh buaya liar lah. Tapi apa yang berlaku sebenarnya, yang tu korang kena pergi tengok lah. Takkanlah aku nak cerita. So watak dia ni, dia pergi ke kampung Pok Lee ni kat Kelantan untuk belajar, untuk study, untuk buat PhD dia tentang wayang kulit lah, budaya wayang kulit apa semua. So kat situ adalah konflik-konflik yang berlaku, beberapa perkara yang berlaku. Macam aku cakap, kalau kau nak tahu, kau pergi tengok sendiri. Apa yang best tentang cerita ni? Macam aku cakap, cerita ni dia mengisahkan wayang kulit. So apa yang best, dia menerapkan elemen budaya Malaysia kan. Cerita ni pun, kalau korang tengok latar dia, aku rasa dia bukan latar current lah. Dia lebih kurang, kalau tak silap aku, apa yang aku tahu, dalam sekitar tahun 80-an lah. Masa tu masih tidak diharamkan lagi, sebelum pengharaman wayang kulit lah. Sekarang aku rasa dah buka balik, mungkin dah tak diharamkan. Sebab apa diharamkan? Kata silap aku, ada elemen-elemen mistik kan, yang melanggar ataupun yang tak sesuai untuk agama Islam kan, yang langgar ajaran Islam. Itu yang buatkan best lah. Kita dapat rasa budaya, kita dapat tahulah budaya, keunikan budaya kita mengenai wayang kulit tu kan. Dia selitkan banyak lah elemen-elemen tu. Lepas tu apa yang best, bab kualiti, color grading, visual dia memang A lah bagi aku. Kau dapat rasa dia satu kualiti yang sangat best. Dia dah, orang kata, sains-sains macam cerita Indonesia tau. Misteri ataupun cerita horror daripada Indonesia, dia punya kualiti dia. Itu yang bagi aku sangat appreciate lah tentang cerita ni. Dan aku sangat salute dengan Din Said punya hasil kerja. Dan kau rasa vibe dia pun, dah lah dia ada ambil pelakon daripada Indonesia tau. Vibe seram dia dapat macam kau tengok cerita Indonesia lah. Vibe dia, dia punya keadaan dia, kau akan rasa macam cerita ni ala-ala Indonesia lah. Itu yang aku tak tahu nak kata baik ataupun tak, tapi kualiti dia sangat baik lah. Itu yang membuatkan aku rasa cerita ni, dari segi kualiti, dia adalah salah satu filem yang sangat baik lah. Dan filem ni aku tahu dia ada masuk something festival luar negara kan, tercalon lah. Menang tak menang aku tak pasti, aku rasa mungkin tak menang kot, tapi dah tercalon pun, aku rasa itu salah satu benda yang sangat impress ataupun sangat mengagumkan lah kan. Lepas tu, dan dia ada plot twist, dan plot twist dia tak cepat lah untuk engkau dapat tangkap apa yang berlaku. Dia dah, orang kata dah masuk second act, ujung-ujung tu baru
kau boleh sedar, something. Kau boleh sedar kat situ. Itu yang buat aku rasa macam best lah. Sebab pada mulanya aku menganggap cerita ni sekadar mistik biasa je lah kan. Tak ada apa-apa plot twist yang ketara sangat. So kat situ bagi aku dia ada sikit tricky lah. Itu yang bagi aku quite good lah jalan cerita plot dia kan. Tapi banyak tak sangka. Lu apa semua? Sidi guru, sidi aku kong katun jadi dunia gelap gelita bayang kulit. Sidi Dewi pun diunjukkan bunga cepat. Kau dah balik semula. Selagi mu tak jumpa, habis aku selama. Maka Maharajawana pun kau duduk serupa hantu lagi. Angin filem, angin wayang. Maka terdengar pasal suatu tempat. Ayo! Goyang! Apa yang tak best pula? Cerita ni actually dia bukan untuk semua orang lah. Pacing dan mood dia sangat slow. Dia punya bunyi latar ataupun suara latar, music, background music dia tak membantu sangat untuk kau merasa seram. Walaupun vibe keadaan sekeliling dah rasa seram, tapi bunyi-bunyi dia tu kurang lah. Dia pun sangat kurang dengan jump scare. Ada tu ada, tapi sangat kurang lah kat situ. Mungkin membuatkan certain orang akan rasa bosan lah cerita ni. Sebab dia punya pacing dah lah slow. Lepas tu tak ada bunyi yang membantu untuk kau rasa intense ataupun kau rasa berdebar-debar. Itu yang agak kurang lah bagi aku kan. Lepas tu pelakon kanak-kanak dia agak kurang lah orang kata kan. Dia karakter dia kurang berkarakter lah. Kalau aku rasa tapi itulah pelakon kanak-kanak kita macam Puteri Balqis, dia pun dah besar, dah dewasa dah tak sesuai. Sangat tak sesuai lah. Kalau dia masa kecil, dia tu yang berlakon dan cerita ni, aku rasa akan lebih baik kat situ. Aku sangat suka Puteri Balqis ataupun Balqis berlakon sebagai watak kanak-kanak. Dia salah seorang pelakon kanak-kanak yang best kan. Sangat best. Mia Sara pun dah besar dah juga. Tak ada seorang pun pelakon kanak-kanak yang betul-betul berkarakter macam dorang kan. Kat situ kerugian kat kita. Lepas tu apa yang juga kurang best adalah ending dia Ending dia ada pergelutan dan ada persembahan wayang kulit yang terakhir lah orang kata kan. Pergelutan dia pun sangat macam simple, macam tak cukup kan. Dah lah, macam aku cakap, dia tak ada bunyi latar yang membantu. Pergelutan tu macam sangat simple. So kau tak rasa intense tu. Dia punya persembahan wayang kulit terakhir tu pun sepatutnya bagi aku dia dah bagi something yang mendebarkan. Sebab masa tu kita nampak watak Fatah Amin ataupun Fatah Amin dah macam kata naik share kan. Macam dirasuk kan. Kat situ sepatutnya bunyi latar cucuk lagi, bagi dia rasa intense lagi. Kat situ yang tak ada. Tu yang buatkan bagi aku sangat-sangat kerugian kan. Dia dah, suasana dia ataupun reaction ataupun lakonan Fatah Amin dah nampak dah. Keadaan tu agak intense. Ending dia pun sangat biasa, agak flat sangat lah. Itu yang bagi aku satu ending yang sekadar menguraikan tapi tak dapat kemuncak dia kan. Kau tak dapat rasa kemuncak. Walaupun bagi aku lakonan-lakonan tak kisahlah, daripada Pekin Ibrahim, Fatah Amin ataupun pelakon dewasa daripada Indonesia, Dian tu yang nama dia Rena, aku tak secua nama, nanti aku insert je lah kan. Lakonan diorang sangat best ataupun okey menjadi kan. Tapi cuma lah pelakon kanak-kanak macam aku cakap tadi yang kurang sikit. Tapi lain-lain tu okey je. Dan CGI yang ada pun sangat-sangat tak menjadi lah. Bagi aku Din Said memang aku tahu beberapa filem dia yang aku tengok dia suka gunakan CGI. Tapi itulah, CGI yang dihasilkan sangat tak cantik. Bila tak cantik tu kat situ pun dia memotong lah. Lagi-lagi part-part mistik yang dia gunakan untuk naikkan tu, dia menggunakan CGI kan, untuk menaikkan orang kata mistik dia ataupun keseraman dia. Tapi sudahnya ending dia tak diseram. So kalau kau tanya aku, level seram cerita ni tak ada apa yang seram sangat. Sebab dia tak ada dibantu dengan jump scare, make up hantu ataupun jin tu pun tak membantu juga.
Dan bunyi latar pun tak ada membantu untuk merasakan untuk buat kau rasa berdebar ke, rasa terkejut, takut ke kan. Kat situ sangat rugi lah. Tapi macam aku cakap, dia punya sinematografi, dia punya color grading, visual dia sangat best lah, sangat cantik lah. Kat situ nampak kualiti dia yang sangat tinggi. So, kalau kau tanya aku berapa bintang, aku rasanya aku just boleh bagi 6.8 bintang. Kalau dia bagi perasaan intens, perasaan berdebahkan tu lebih, aku rasa dia akan jadi satu cerita yang agak baik lah. Itu lah, kat situ bagi aku sangat rugi lah. So, kalau kau rasa review aku membantu korang untuk tengok ataupun tak kulit wayang, aku harap kau dapat subscribe to channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Okay, sekian. Assalamualaikum.